Hari ni nak cerita sikit pasal earplug. Saya dah pakai 3 jenis earplug. Ni satu ni Alpine, kedua macam mana nak sebut dia, Quiz Specific. Yang ketiga brand Loop. Ni paling latest yang saya pakai sekarang ni lah. Okay. Alpine ni dia memang best lah. Dia memang bila kita pakai tu dia bunyi angin kurang, tapi kenderaan lain kita boleh dengar lagi. Yang ni ini pun sama, tapi ni lagi orang kata lagi kedap bunyi daripada Alpine ni lah. Dia bila pakai ni memang orang kata senyap lah. Angin pun bunyi sipi-sipi halus lah. Yang ketiga ni Loop. Yang Loop ni dia lebih kurang antara dua ni lah. Tapi kita boleh lagi kalau kita nak kalau kita nak senyap lagi, dia ada aksesori dia dalam ni untuk kita pakai. Ni Alpine. Dah kuning ni sebab dah lama pakai lah ni. Satu masalah Alpine ni, bila dah kuning kita pakai, kita mungkin senang kena jangkitan telinga lah. Saya dah berapa kali kena pakai sebab dah kuning saya masih pakai lagi. Untuk mudahkan masuk telinga ni, masuk dalam ni, tolak-tolak dalam telinga. Kedua Quiz Moto. Untuk dia pelik sikit. Ni dia masuk telinga terus sumbat tu. Tutup tu. Yang ketiga Loop. Loop ni dia masuk telinga, lepas tu kita twist dia. Twist macam ni. Betul-betul kedap bunyi. Antara tiga brand ni yang paling suka Loop lah. Sebabnya kenapa? Dia bagi pilihan. Tengok banyak pilihan ni, ikut saiz telinga, daripada SS sampailah L. Tu yang best tu. Lepas tu kalau kita nak senyap lagi, dia bagi kita dB silencer ni. Silencer sumbat dalam. Dari segi harga pula, harga tiga-tiga ni tak jauh beza, lebih kurang semua atas 100 lebih. Cuma kalau ada promo kat Shopee tu dapat lama lah. Kalau korang jenis yang sayang telinga, hari-hari atas highway bawa 1-2 ke apa, better pakai earplug ni lah. Yang betul ada earplug yang murah tu, yang macam pakai kat construction site. Tapi yang tu ialah yang construction site tu rasanya dia bukannya dia bukannya tutup bunyi angin je. Ni yang maksud saya ni, national station. Kalau macam ni, kenapa kita kena cari yang betul-betul proper? Sebab dia halang bunyi angin. Dia tak macam bunyi siren ke, bunyi horn ke, kita masih boleh dengar lagi. Dia cuma elak kita daripada telinga kita rosak daripada angin kan. Bila motor bawa laju pakai helmet pula, helmet open face, tahulah kan angin masuk macam mana. Jadi saya cadangkan kalau ada duit lebih tu, ambillah Loop ni, supaya dia boleh pilih ikut telinga mana, saiz telinga. Alpine ni best, cuma bila dia dah warna kuning tu, dah kotor tu, memang boleh kena infection lah. Hati-hati lah. Mungkin telinga saya je kena kot. Orang lain mungkin kalau dia lepas pakai dia basuh, bersih-bersih, rendam, okey kot. Macam yang saya selalu bila pakai, saya basuh air pipe dengan lap-lap ni. Mungkin sebab tu lah kot dia jadi masalah. Okay, cara penjagaan saya tak betul. Okay, ni dia brand-brand yang saya pakai.